Isu Touch and Go e-wallet yang tak boleh withdraw duit pelanggan telah membuka mata masyarakat. Sebab apa? Duit yang kita sangka-sangka boleh dicapai bila-bila masa tiba-tiba beku tanpa amaran. Inilah risiko bila wang hanya wujud dalam digit dalam sistem yang bukan dalam tangan. Sebab itu, para penyimpan bijak selalu ditekankan satu perkara, iaitu simpan duit sebenar bersamaan dengan simpan emas. Sebab apa? Sebab emas tak akan ada isu freeze account, tak akan ada isu sistem error dan tak perlu juga tunggu maintenance hour. Dan yang paling penting, emas sentiasa berada dalam pegangan fizikal kita sendiri, bukan milik apps, bukan milik bank dan juga bukan milik pihak ketiga. Bila e-wallet sangkut macam ni, kita hanya mampu tunggu sahaja. Tetapi bila ada simpanan emas, insya-Allah nilainya akan naik turun ikut pasaran dan bukan ikut mood aplikasi. Ianya tetap kekal menjadi milik kita walau apa pun berlaku pada syarikat mahupun sistem. Dan tidak boleh disekat, tidak boleh dibeku dan tak boleh hilang hanya sebab server down. Isu Touch and Go ini sebenarnya satu peringatan halus, iaitu jangan letak semua kepercayaan nombor digital kerana ianya boleh hilang akses pada bila-bila masa. Peganglah sebahagian kekayaan dalam bentuk emas kerana emas adalah duit sebenar yang mampu bertahan ratusan tahun, bukan sekadar angka dalam skrip.